Average berat? Beratnya 2.2. Lepas tu sangat manis. Ya. Dengan Breaknya 19 ke compare? Dia masing-masing ada dia Yalah, punya ada istimewanya. tapi dia manis lagi lah. Ni Pak Imam Masjid Negara. Ni Syafiqah. Yang ini benih dia tak ada tanam pokok ke? Ni maknanya habis ni. Kira buang pokoknya semua. Tanam lain. Kita buat benih, Ustaz. Ni kan ada anaknya. Anak-anak ni lah kita buat. Selagi kita tak cabut ni, selagi itulah kita boleh jual anak benih. Betul. Ada tumbuh. Maksudnya yang ni anak benihnya diambil, tak yang ibunya ni dibuang lah. Biarkan dulu. Biarkan dulu. Sampai kita rasa perlu buang, dia setahun pun tak apa. Jangan dimati je. Oh ya. Maksudnya kita daripada ibunya ni kan ada keluar anak. Ya. So anak ni boleh keluar teruslah buahnya. Boleh, tapi yang di bawah, Ustaz. Kalau di atas ni, kalau dia besar dia tumbang sebab akar melekat pada yang atas ni je. Dia bukan bawah. Okey. Anaknya daripada bawah ada. Bawah dia ada yang lahir kat bawah sini. Dia ada. Tapi saya dah cabut macam ni kan. Ada anak dia daripada bawah sulur ni, nama dia sulur tanah. Yang ini yang kita biarkan jadi buah. Yang dari tanah, jangan yang daripada atas begitu. Atas ni kita buang, maknanya kita tanam lah. Tanam tempat lain ataupun kalau banyak kita jual aja. Pokok dia tinggi. Dia keras ni, batang dia keras. Batang dia sangat keras. Kalau compare dengan MD tu, dia batangnya lagi keras. Ini keras, ni lembut sikit. Kita ambil video dulu satu. Okey. Buah panjang kan. Dia nak test tu tengok kalau cakap. Cuba dapatkan, boleh dapat tak? Tapi saya pun tengok ni first time. Saya tengok dia memang pokok dia besar. Dia pokok dia memang besar. Saya tak pernah, jarang sangat lah saya tengok pokok besar macam ni. Yalah, pokok-pokok padanya. Memang dia besar. Memang dia besar. Memang penjagaan dia betul-betul tip-top ni. Jaga apa semua. Kan? Tak. Kita sayangkan kulit saja. Nanti kan ambil gambar ni. Sebab saya nakkan saja, nak jaga. Nak bagi orang makan sikit. Boleh besar lagi ni? Boleh, ini lambat lagi. Boleh boleh sebulan. Sebulan lagi. Saja nak tengok orang, saya sayangkan dia punya. Nak tengok bentuk dia cantik apa semua. Kadang-kadang kalau dia kena panas dia macam melecor atau dia boleh rosak. Rosak kulit dia. Kulit dia rosak. Saya teringat, saya cakap saya ada dulu, sikit lagi. Jadi ada yang suja tutup macam ni dah. Tengok okey ke tak? Dia betul-betul dah